Disiplin sufi adalah disiplin yang paling hebat. Disiplin yang paling tinggi, adab yang paling tinggi ialah adab tasawuf, ulama tasawuf. Ya, sebab dia nak mendamping kemesraan diri dengan Tuhan. Adapun ahli syariat biasa ni dia ikut lapis dia je lah, asal buat ibadat boleh dapat pahala, sudahlah, tu je. Sebab dia jauh. Rabi'atul Adawiyah kata apa? Kalau aku buat ibadat kerana nak syurga-Mu ya Allah, Engkau baling aku dalam neraka-Mu. Kau humban aku dalam neraka. Tu menandakan apa? Siddiq hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa tak boleh buat ibadat kerana syurga? Boleh ke? Boleh, lapis bawah lah, sebab syurga tu ada, sebab ikhlas tu ada 3 lapis. Ya, lapis budak-budak 7-8 tahun, kita suruh dia buat kerja, dia nak apa? Nak upah lah, kita bagi upah apa? Dia sup dia kerja. Ya, pergi kedai ambil RM5, wah suka kan. Pergi kedai bagi RM10, wah lagi suka. So dia tanya, tak nak pergi kedai lagi dia. Dia tanya pula, tadi nak pergi kedai dia dapat RM10. Sebab dia nampak benda, bukan nampak tuan. Budak dia buat untuk dia tak fikir mak bapak dia. Tapi bila dia dah dewasa sikit, dah 17-18 tahun, tu dia tak nak dah. Kalau duit raya pun bagi tak dapat kan. Tapi dia kerja kena bersuruh. Ya, kau tak nampak ni benda ni, kau tak nampak sampah ni, kau tak nampak benda ni, nak bersuruh baru kau nak buat. Lain sikit giar dia. Tapi tak buat upah, dia kena tolak, kena push dia baru dia buat. Tapi bila dia dah matang, dah umur 30-40 tahun, itu dia dah tukar giar. Dia buat kerja tu tujuannya nak cari kasih sayang ibu bapa dia. Tu betul, tu orang sudah matang. Begitulah perjalanan arif billah ni. Ya, dia sudah matang, maka dia rasa malu buat ibadat dan memandang-mandang benda yang lain dari Allah Ta'ala, walaupun tu syurga, walaupun tu neraka maknanya.